Awak selalu rasa duit ni macam air yang bocor, kan? Kejap ada, kejap lesap. Tak pernah cukup. Apa sebenarnya yang silap? Ada rahsia kuno yang ramai tak tahu. Boleh bongkar punca sebenar kenapa rezeki awak selalu bocor. Dalam ajaran Buddha, ada konsep yang dipanggil kebocoran rezeki. Ini bukan pasal sihir atau nasib malang, tapi lebih kepada perilaku dan tindakan kita sendiri. Contohnya, terlalu membazir, tak bersyukur, atau bersikap sombong. Perbuatan kecil ni yang buat harta kita mengalir keluar tanpa disedari. Nak pastikan rezeki awak stabil dan berkekalan, kena kenali dan ubah sikap-sikap bocor rezeki ni. Cuba amal jariah, hidup bersederhana, dan sentiasa bersyukur. Ini bukan cuma pasal duit, tapi tentang ketenangan jiwa. Jom, belajar bina kekayaan sejati dengan kebijaksanaan Buddha.